Oke geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kecil Cerita Garis. Oke, so malam ni aku nak buat satu video berkenaan dengan Yamaha NMAX V3 ya. Oke, so apa yang korang tengok kat depan aku ni, motor Yamaha NMAX V3 ya. So projek malam ni kita nak tukar tank ya. Tank protoper 9.6 liter. So nak pasang dekat motor NMAX V3. Aku nak kongsi sikit beberapa tips supaya korang mudah nak pasang kan, dan tak tersilap. Sebab tadi masa sebelum aku pasang tadi aku dah tersilap beberapa step lah. So menyebabkan agak susah lah kan, agak rumit. So dengan adanya video ni nanti bila korang buat sendiri nanti benda ni akan memudahkan korang lah supaya tak tersilap. Okay. So tank ni aku beli dekat online. Aku suruh beli, bini aku beli kan. So dia belikan yang apa dekat TikTok tak silap aku. Tank ni protoper 9.6 liter. Harga dalam 130 macam tu. Siap push. Okay, so pertama sekali bila korang nak pasang tank ni, korang kena buka cover kiri kanan ni. Cover kiri kanan. Lepas tu dengan yang kat tapak ni korang kena buka. Lepas tu nak lagi mudah, yang ni pun korang kena buka. So bila korang dah buka kiri kanan, ini ya part yang aku dah buka kiri kanan. So video untuk buka part ni tak payah. So nanti panjang sangat. So ni dia. Bila korang dah buka, first kali korang ni lah buka skru ni. Skru ni depan belakang, 4 skru. Ya. Dan yang standard ni macam ni lah. Ni 4 skru. 1, 2, 3, 4. Ni pun buka. Ini pun buka. So bila korang dah buka, korang nak senang, korang kena keluarkan daripada sini lah. Daripada sini lah keluarkan, sebab sebelah sini agak lapang sikit, tak ada apa-apa yang mengganggu. So sebelum korang buka ni, sebelum korang keluarkan tank ni, dah buka skru 4 ni. Lepas tu korang kena buka ni pipe fuel pump. Lepas tu dengan ni soket. Ada 2 soket. Ada 2 soket. Soket putih tu, kelabu tu, dengan soket ni. Dengan soket ni. Lepas tu dengan pump, dengan ni, dengan pipe ni. So bila korang dah bawa keluar tank lama, korang masukkan tank baru ni. Kalau nak senang, ini bracket yang dibagi tau. Bracket yang dibagi ni korang jangan pasang dulu. Bracket yang dibagi ni korang jangan pasang dulu. Masukkan tank dulu. Bila dah masuk tank, baru korang pasang bracket yang dibagi ni. Macam inilah kedudukan bracket dia. Lepas tu bila korang dah pasang bracket ni, dah ikat skru, belakang pun dah ikat, depan pun dah ikat. Lepas tu korang kena pasang ni apa, getah ni untuk overflow minyak. Kalau korang isi minyak terlebih, nanti dia akan keluar kat sini ya. Pasang ni, baru korang pasang balik cover ni. Okay, itu first lah. Second, untuk throttle punya kabel ni, korang kena ubah laluan dia. Yang asal punya, dia punya laluan lepas dari dia dekat belah atas ni lah, belah atas frame ni. Ini dia punya tempat ni. So korang buka, korang pindahkan kabel ni lalu kat bawah. So macam mana nak buka kabel ni? Tu ada Allen key. Ada 2 Allen key. Korang buka 2 Allen key tu, lepas tu korang tarik lalu ikut sini. Lepas tu pindahkan kat bawah. Sebab apa kena pindahkan kabel throttle ni dekat bawah? Kalau korang tak pindahkan, nanti throttle jadi ketat. So ni aku dah pindahkan, dia tak berapa ketat lah. Kalau tidak, dia akan ketat. Okay, faham tak? So bila korang dah pindahkan kabel tu kat bawah, so korang pasang balik skru tu, apa Allen key tu, dah lalu bawah ni, kira okey lah, kira cun-cun lah ni. Material tank ni plastik. Material tank ni plastik 9.6 liter. Dia bagi sekali tutup. Cantik lah, dia bagi sekali tutup. Tapi dia ada dia punya ni lah. So dia macam ni. Kalau yang lama punya kan dia tak ada dia punya ni. Dia toggle je macam ni kan. So bila
So yang lama punya ni dia tak ada pengikat kan. Dia tak ada pengikat dia. So kalau kita nak isi minyak, kita kena buka ni, lepas tu nanti dia akan jatuh ke apa kan. Tercicir ke apa. Kalau macam ni, yang ni baik punya ni, protoper dia ada bagi sekali. So kat sini dia ada tulis lah. Tu kalau macam tu. Merah tu green makna close. Kalau merah ni makna open. Main baik lah. Sini aku dah siap pasang. Aku tinggal pasang offset lah. Lagi satu yang aku belum terlupa. Yang ketiga, tank ni dia ada apa? Dia ada satu overflow punya tempat minyak tau. Korang carilah pipe yang putih macam ni ke ataupun hitam, pasang kabel tie ke, klip dia ada bagi sekali. Lepas tu korang bawa letak kat tengah tu dan bawa dia ke bawah. Aku letak kat bawah tu. So ni macam terkepit je. Tak apa, nanti aku potong tu. So dia tak adalah terkepit kan. Aku potong dia petak ni. So dia tak adalah terkepit. Terkepit macam ni takut tak safety pula. Kiri kanan lubang tu. Tapi nak cantik kena potong lah. Buang petak ni. So dah potong nanti, pipe tu turunkan ke bawah. So baru nice lah. So pasang tangki ni memang senang lah. So tangki ni 9.6 liter. Kalau yang untuk jalan jauh ke apa ke, recommend lah. Recommend tukar. Ni full tank protoper. Okay, tu je video aku kali ni. Kalau korang rasa video aku ni bermanfaat, korang boleh share dekat kawan-kawan. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.